Bank Islam Malaysia Berhad mengumumkan pelantikan YM Raja Datin Paduka Teh Maimunah Raja Abdul Aziz sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan berkuat kuasa 1 April 2026. Pelantikan ini adalah hasil proses pencarian menyeluruh oleh lembaga pengarah menilai sekumpulan besar calon berkelayakan tinggi. Setelah pertimbangan mendalam, Raja Teh Maimunah dipilih sebagai calon terbaik untuk memimpin Bank Islam ke fasa pertumbuhan seterusnya. Beliau menggantikan Datuk Muhammad Muazzam Mohamad yang bersara awal pada Disember 2025 selepas lebih sedekat mengukuhkan kedudukan Bank Islam sebagai bank perintis kewangan Islam di Malaysia. Sebelum ini, Raja Teh Maimunah merupakan pengasas dan CEO Aeon Bank, memacu pelancaran bank digital Islam pertama di Malaysia. Beliau juga pernah memegang jawatan kanan di M-Bank, Hong Leong Islamic Bank dan Bursa Malaysia, termasuk merintis platform dagangan komoditi patuh syariah pertama dunia, Bursa Suk Al-Silah. Pengiktirafan antarabangsa turut menyusul personaliti kewangan Islam terbaik pada 2016 dan anugerah Ahli Perbankan Wanita Cemerlang ASEAN pada 2025. Pengerusi Bank Islam, Tan Sri Dr. Ismail Bakar, menegaskan pelantikan ini selaras dengan aspirasi strategik kumpulan, memperkukuh kedudukan pasaran, memacu inovasi dan memastikan kepatuhan tertinggi terhadap prinsip syariah serta integriti.